Bayangkan anda sedang berdiri di depan gerai makan. Di Penang, telinga anda menangkap satu irama. Di Kuala Lumpur, irama itu berubah. Di Johor, bunyi jadi lain pula. Di Sibu, anda rasa macam masuk negeri yang tak sama. Soalan dia nampak mudah. Komuniti Cina di Malaysia sebenarnya datang dari bahagian mana? Tapi, soalan yang lebih tajam ialah ini. Kenapa peta dialek dan budaya mereka boleh melekat ikut negeri, ikut bandar, ikut sungai? Seolah-olah tanah ini menyimpan memori langkah yang pertama. Hari ini, kita buka peta itu. Bukan peta politik, peta manusia. Bila orang sebut Cina Malaysia, ramai bayang satu komuniti besar yang seragam. Hakikatnya, ia seperti sebuah pokok, satu batang tapi cabang-cabangnya banyak. Ada yang datang lebih awal dan membina akar di pelabuhan. Ada yang datang kemudian ditarik oleh lombong dan peluang ekonomi. Ada yang dibawa secara berpasukan untuk membuka penempatan baru. Jadi, bila kita tanya datang dari mana, kita bukan sekadar mencari nama tempat di China. Kita sedang mencari jalan masuk ke tanah ini. Dan hampir semua jalan itu bermula dari satu wilayah besar yang sama, Selatan China. Tetapi Selatan China itu sendiri bukan satu wajah. Mari kita mula dari peta asal. Kalau kita lukis peta akar, kita akan nampak beberapa wilayah yang sering muncul dalam sejarah migrasi. Di situ ada Fujian, ada Guangdong, ada Hainan. Nama-nama ini bukan sekadar geografi. Ini pintu kepada identiti. Kerana bagi generasi awal perantau, identiti tidak ditulis pada kad. Identiti hidup dalam perkara yang paling dekat dengan tubuh. Bahasa rumah, dialek, cara menyebut dunia. Dialek itu jadi alamat. Bila anda tiba di tanah asing, anda cari siapa yang bunyinya sama. Bila anda lapar, takut dan tak kenal sesiapa, bunyi yang sama itu terasa seperti lampu. Dan dari situ, jaringan mula terbina. Kerja, tempat tinggal, persatuan, perkahwinan, perniagaan. Ini sebab pertama kenapa peta dialek boleh wujud. Migrasi bergerak melalui rangkaian manusia, bukan melalui kebetulan. Tapi sebelum gelombang besar abad ke-19, ada satu lapisan yang lebih awal. Di tempat-tempat seperti Penang dan Melaka, wujud sebuah cerita yang lebih lama daripada boom ekonomi. Di situ lahir komuniti yang sering kita panggil peranakan atau baba dan nyonya. Ini bukan sekadar Cina yang tinggal lama. Ini kisah tentang menjadi setempat. Ada generasi yang membesar dengan bahasa Melayu sebagai bahasa harian. Ada budaya yang menyerap cara makan, cara berpakaian, cara majlis, cara beradab dan identiti mereka jadi unik, seolah-olah dua dunia bertemu dan membentuk bentuk baru. Kalau anda fikir sejarah migrasi hanya tentang datang, peranakan mengajar sesuatu yang lebih halus. Sejarah juga tentang menjadi. Namun selepas itu, lanskap tanah Melayu berubah. Dan bila tanah berubah, manusia bergerak lebih deras. Masuk abad ke-19, tanah Melayu bukan lagi sekadar pelabuhan dan kampung. Ekonomi mulai jadi magnet. Antara magnet paling kuat waktu itu ialah bijih timah. Bila timah jadi nadi industri, Lombong jadi medan peluang. Bandar-bandar baru tumbuh bukan kerana romantik tetapi kerana ekonomi. Dan bila ekonomi membuka pintu, migrasi masuk melalui pintu itu. Di sini kita mula faham satu perkara penting. Ramai orang tidak memilih negeri berdasarkan suka. Mereka memilih berdasarkan kerja. Sebab itu, peta komuniti bukan peta yang cantik. Ia peta survival. Dan kini kita sampai pada bahagian yang paling ramai orang ingin tahu. Kenapa dialek ikut negeri? Baik, kita jawab secara jelas. Kenapa Penang rasa berbeza? Kenapa KL lain? Kenapa Johor lain? Kenapa Sibu lain? Kerana migrasi berlaku seperti ini. Satu kumpulan tiba dahulu. Mereka buka jalan kerja. Mereka bina jaringan. Lepas itu, saudara menyusul. Kawan sekampung menyusul. Orang satu daerah menyusul.
Akhirnya, satu tempat jadi kuat dengan satu kumpulan dialek tertentu. Bukan sebab yang lain tidak wujud, tetapi sebab yang awal itu sempat membina akar sebelum yang lain sempat membina rumah. Di utara seperti Penang, pelabuhan dan ekonomi awal memberi ruang kepada jaringan yang cepat matang. Di pusat seperti kawasan bandar besar, peluang kerja dan perdagangan menarik gelombang yang berbeza. Dan di selatan, ada satu kisah yang lebih tersusun, lebih berstruktur, lebih mesin, Johor. Bayangkan Johor pada abad ke-19. Sungai ialah jalan raya, hutan ialah sempadan, dan siapa yang menguasai tebing sungai, menguasai tanaman, logistik dan perdagangan. Di Johor wujud satu sistem yang sering disebut dalam sejarah, Kang Chu. Kang Chu ini pada asasnya merujuk kepada ketua penempatan di tebing sungai yang mengurus pembukaan ladang seperti gambir dan lada, serta pentadbiran komuniti di kawasan itu. Apa yang menjadikan Johor unik ialah sifatnya yang tersusun. Bukan sekadar orang datang dan tinggal, tetapi penempatan dibuka mengikut struktur, mengikut laluan sungai, mengikut pengurusan ekonomi. Dan di dalam sistem yang tersusun, jaringan komuniti jadi lebih cepat mengeras. Bila jaringan mengeras, identiti dialek jadi lebih jelas. Sebab itu, bila orang tanya kenapa Johor mempunyai corak komuniti yang tersendiri, jawapannya bukan hanya ramai yang datang. Jawapannya, cara mereka dibawa masuk, cara mereka diatur dan cara mereka membina penempatan. Tapi kalau anda fikir Semenanjung sudah unik, Borneo akan buat anda berhenti sekejap. Di Sarawak, ada satu kisah yang terasa seperti projek kehidupan. Sibu menjadi simbol kepada migrasi Fuchau yang datang dalam bentuk gelombang berpasukan dipimpin oleh tokoh tertentu dan bertujuan membuka penempatan pertanian. Ada rekod tentang ketibaan kumpulan awal pada tahun 1901 dan bagaimana penempatan itu dibayangkan sebagai New Fuchau, seolah-olah membina semula sebuah kampung di tanah baru. Yang menarik, ini bukan migrasi yang sepenuhnya spontan. Ini migrasi yang ada arah. Di Semenanjung, banyak migrasi ditarik oleh lombong dan bandar. Di Sibu, ada unsur membuka tanah, membina komuniti dari bawah. Sebab itu, identiti di Sibu terasa tebal kerana ia lahir dari usaha kolektif yang sedar. Dan Sabah pula, ada satu rahsia yang ramai orang Semenanjung tak jangka. Sabah mempunyai dinamika yang sangat menarik. Dalam komuniti Cina di Sabah, Hakka pernah berfungsi sebagai bahasa perantara, digunakan merentas kumpulan yang berlainan, terutama dalam gelombang migrasi pertengahan abad ke-20. Bayangkan, anda berada dalam komuniti yang bercampur-campur. Bukan semua orang datang dari daerah yang sama. Bukan semua boleh bercakap dialek yang sama. Jadi, komuniti mencari sesuatu yang praktikal. Maka, bahasa tertentu menjadi jambatan. Kadang-kadang, sesuatu dialek menjadi kuat bukan semata-mata kerana ia paling ramai, tetapi kerana ia paling berguna untuk menyatukan. Bahasa, dalam keadaan seperti ini, bukan sekadar alat komunikasi, ia alat untuk hidup bersama. Bila kita pusing balik kepada soalan awal, kita nampak benang merah yang sama. Mereka datang dari banyak tempat di selatan China. Tetapi mereka menjadi di Malaysia melalui banyak jalan. Ada yang menjadi melalui pelabuhan, ada yang menjadi melalui lombong, ada yang menjadi melalui sungai dan sistem penempatan, ada yang menjadi melalui pembukaan tanah baru di Borneo, ada yang menjadi melalui bahasa jambatan yang menyatukan. Dan proses menjadi setempat itu bukan perkara kecil. Ia adalah keputusan yang memerlukan generasi. Sebab itu, bila anda dengar dialek di pasar, di kopitiam, di rumah tua yang masih simpan resepi nenek, ingat ini. Itu bukan bunyi kosong. Itu bunyi sejarah yang masih hidup. Di atas kertas, ini cuma migrasi.
Tapi pada manusia, ia adalah keputusan paling mahal, meninggalkan tanah yang dikenali untuk membina rumah di tanah yang belum memanggil nama. Dan bila rumah itu akhirnya siap, ia tidak lagi dipanggil tempat orang. Ia dipanggil kampung. Kalau anda mahu sambung peta ini, tulis di komen. Keluarga anda Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew, Hainan, Foochow atau lain? Dan datuk nenek anda mula turun di negeri mana? Sebab bila kita kenal akar, kita lebih mudah faham satu sama lain. Dan sejarah akhirnya bukan untuk memisahkan. Sejarah untuk kita pulang kepada kebenaran.